Okay, kawasan rumah askar ni dia rumah teres panjang tau. And then dia ada dua side lah, depan dengan belakang. So side belakang daripada rumah yang belakang ni ada jerat Cina. Okay. Ya, jerat Cina tahu kan, kubur Cina lah. Tahu. Itu jerat Cina. Ada situ, kawasan situ memang orang kata agak keras sikit. Cuma orang yang duduk situ ada yang pernah rasa, ada yang tak pernah rasa. Rasa apa? Benda tu ada. Okay. Seram tu ada maksudnya. Ada satu momen ni, saya tengok mak saya kat dapur. Tentu saya kecil lagi, masih sekolah rendah. Masih sekolah rendah. Mak saya batu pinggan 12 malam. Belakang rumah saya ni ada jiran yang sangat baik. So saya tak boleh expose sama lah. Jiran yang sangat baik. Pukul jam 12 malam dia ketuk pintu rumah saya kat adik belakang. Belakang ni memang gelap. Bila dua side ni berpisah, belakang ni memang gelap waktu malam. Tak akan ada lampu. Biasanya dia akan panggil mak saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dengan nada yang macam tu. Okay. Cuma malam tu dia agak suspicious sikit. Kenapa? Cik Linda, macam tu dia panggil. Dia ketuk pintu, Cik Linda. Oh, Cik Linda. Banyak kali dia panggil. Banyak kali. So asal ni memang nak buka mak saya. Cuma dia fikir, asal cara dia panggil ni lain. Kenapa macam lain? Pelik Kan? Sebab dia macam obvious gila cara dia panggil. Macam orang, kalau kita tengok tak Joker kan cakap kita kan, kalau fun betul kan. Tiba-tiba Joker cakap macam ni, nak belon tak? Takut tak kita? Ya. Takut kan? Macam anomaly. Betul. Banyak kali tau, Cik Linda. Oh, Cik Linda. Sebab biasanya jiran belakang tu takkan ketuk jam 12 malam. Sebab dia tahu orang tidur. So mak saya seorang dengan saya kat dapur tengok sepinggan, ketuk Cik Linda. Oh, Cik Linda. Cik Linda. Dan nada dia makin slow. Makin slow. Dia, suara dia sama maintain, kuat. Cuma daripada Cik Linda, Cik Linda, dia slow macam gitu. Suara dia makin tebal ke macam mana? Makin tebal. Uish. Suara dia makin tebal. Okay. Suara dia makin tebal.